Video ni agak kontroversi lah kalau apa yang Nash nak bagi tahu kepada korang. Pertama sekali, apabila Nash belajar seni pertahanan diri, Nash ni cuba mencari sistem yang terbaik. Dan jujur cakap, Nash suka R&D, research, mengkaji dan eksperimen. Kita bila ambil satu-satu ilmu, kita perlu tengok apa yang lagi efektif. Sebagai contoh, apa yang Nash kongsikan, setiap benda dianya ada konteks. Jadi kalau korang tak faham konteks, boleh sahaja tanya. Sebab kadang-kadang ada beberapa perkara yang kita nak explain, benda tu panjang dan YouTube ni dia ni limited. Jadi apa yang Nash nak bagi tahu dekat korang, supaya kita berkongsi ilmu sama-sama. Kalau Nash pandai, Nash ajar awak. Kalau awak pandai, ajarlah Nash. Itulah the true martial art. Seni pertahanan diri. Bukannya kita menghina orang lain ataupun menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama bangunkan diri. Assalamualaikum.